Hai, review skin sequel Ultraman 3. Jadi untuk skin pertama kita akan review Dyna Flash. Oleh kerana Dyna ni adalah direct sequel dari Ultraman 3, so warna daripada design ni pun dibuat lebih kurang sama dengan Ultraman 3 multi-type. Cuma kat sini dia lebih dominan ke warna silver. Mungkin dulu sebab dia adalah silver man. So daripada segi konsep dan juga tema nak dibawa, sebab dia nak bawa balik rasa Ultraman 3 tapi dengan rasa Ultraman baru. Jadi ya, gitulah lebih kurang. So aku akan bagi mungkin 8/10 sebab memang totally bagus. Cuma ya, sebab dia dah dekat Ultraman 3 jadi dia biasa aja. Dyna Strong. Aku takkan masukkan sekali dengan Miracle sebab diorang berdua ada perbezaan sikit je lah tapi. Untuk Dyna Strong sendiri, kalau korang nampak warna dia lebih dominan warna merah, and then kita ada silver. So dia ada dua warna sahaja. Kalau korang nampak sini dia garisan dia lebih tebal, biar nampakkan dia lebih besar dan lebih kuat lah gitu. Jadi ya, bagus juga dari segi design dia dan juga warna dia sebab lebih dominan warna merah bukan silver. Yang kalau silver itu plain, tapi kalau warna merah tu nampak ada karakter. So ya, aku mungkin akan bagi dalam mungkin 8/10. Dyna Miracle, form yang ada keajaiban. Ya, sebentar like that. Kalau kau tengok warna dia, dia lebih dominan warna silver berbanding warna biru. So, bukan sebab dia Silverman dulu sebenarnya, bukan tapi sebabkan dia nak tunjuk kesan di mana Miracle ni lebih slim, lebih cepat berbanding Strong yang lebih lambat, lebih berat tapi lebih kuat. So ya, kalau korang nampak warna biru je hanya jadi garisan sebab nak tunjuk kat situ ada warna biru tu slim. Karakteristik form ni slim je. And then kalau korang tengok juga garisan dia pun kecil. That's why kita nampak macam ni laju ni. Nampak slim, nampak kurus. Terbantu dengan suit actor dia juga, tapi ya, something like that. Jadi segi pewarnaan cukup bagus sebenarnya. Jadi ya, aku akan bagi mungkin 7/10 sebab memang bagus dia punya segi pewarnaan dia. Terus sekali kita ada Dyna Glitter. So dia basically macam Ultraman 3 juga, form flash yang dijadikan emas. Jadi ya, lebih bercahaya, lebih flash. Menarik juga. Ya, tapi ya, ini basic je. Jadi aku akan bagi mungkin 7/10 lah, macam Ultraman 3 sebelum ni. So itu saja untuk kali ini. Korang boleh je review kat bahagian komen biar aku nampak juga. So ya, I am Man, and until next time, bye.